Tapi yang ni macam tak makan apa. So macam mana nak merealisasikan Thailand kat sekarang rasa ni pasti? Kita rasa ramai lagi. Yo, pupuk pula dah, Zai. Tak minta pun. Dalam meja. Pagi ni Carmilla, Nazif dan juga Kak Ngah tolong Ma buat sandwich. So kita breakfast pagi ni sandwich telur, sandwich sardin and ada nasi goreng sikit lebihan semalam. Okay, ni adalah the kitchen part of the house. Okay, quite spacious lah. Ini dia ada division of apa? Wet kitchen, dia ada stove, dia ada penapis air, kitchen utensils, ada pinggan semua lah, knife apa semua untuk masak. Even ada rice cooker, ada washing machine. Dan dia ada the second part of the house, of the kitchen, kita ada dry kitchen. No? Dry kitchen ni kita boleh lah letak barang-barang semua kat sini kan, ada kitchen cabinet kat sini. Okay, ada microwave. Yang ni kami bawa sendiri lah. Ada pressure cooker ni kami bawa, and dapur yang besar ni kami bawa. Sebab ada special menu malam ni, Chef Nazif nak masak. Nak betul tak, Chef? Hari ni kita masak esok lagi. Okay, and kita ada fridge. Yang ni bekas biru ais ni kami bawa. And this is actually the one of the room yang boleh occupy 5 hingga 6 orang lah ya. Tak boleh nak buka sebab apa ni? Sebab macam-macam ada dalam tu. Kita ada 2 queen bed dengan 1 single bed kan. And extra mattress, single mattresses. ada 6 plus the pillows. Okay, and then kita ada bathroom. Yang tadi bilik yang belakang tu kita ada 1 attached bathroom. Ini bathroom yang common bathroom. And then 1 bilik yang depan tu, bilik 1 queen bed. Bilik ni 1 queen bed juga. Oh, yang depan ni sorry. Yang depan ni adalah bilik 1 queen bed, yang sebelah dengan apa tu? Bilik ayah tu. 1 queen bed, 1 single bed. Dan kita ada stairs untuk ke attic. Atas ni kita ada 2 rooms upstairs. Ada 1 both rooms ada 1 queen bed. Okay, this is the living room. Living room. Ada aircon. And then we have the another room here. Ada 1 single bed. And then kita ada dining area 1 di sini. Dan dining area 1 lagi di sini. So ada 2 areas lah for dining. The best part, kita ada pool dekat luar tu. So pool ni bolehlah occupy small kids. Tapi ada part yang agak dalam, yang di sebelah kiri. Bye-bye. Bye-bye. Ya, tengok dia pasal nak mandi.
Okay. Ada resting area dekat luar ni, and then we have a very big car park yang boleh occupy plus minus 6 to 7 cars. No? 6 hingga 7 kereta boleh masuk. Okay, hai. Okay, hari ni masuk dah. Hari yang kedua. Boh ada di Terengganu. So hari ni family Boh dengan juga tim The Bring In nak pergi satu tempat ni lah. Sebab kanak-kanak, anak-anak semua mereka teruja, mereka teringin nak pergi tempat ni. So tempat mana yang Boh, Ma, anak-anak The Bring In dan juga family besar Boh nak pergi mana? Jom tetap je. Sekarang ni kami dah sampai dekat Museum Terengganu, Museum Negeri Terengganu. Dan sekarang ni kami tengah tunggu yang lain tengah parking. Sekejap lagi kita akan masuk lah dalam tu, okay? So bayaran kat sini dalam RM5 macam seorang. Okey. Tadi ada Boh cerita kan sebelum pun tadi pun nak dah abang. Kat sini lah yang Boh kata nak main tu, iaitu di Museum Negeri Terengganu. Kebetulan main hari ni ada majlis kenduri kahwin lah dekat sini. Yang bestnya museum ni dia adakan dewan untuk kita buat kenduri kahwin. Kebetulan kat Boh sampai, pengantin pun baru sampai. Menarik.
Kita di Museum Kuala Museum Kuala Terengganu. Jadi kalau kita tengok tempat ni, dia macam istana sikit daripada luar. So kalau kita nak masuk daripada pintu sana dengan harga RM5. Warga negara RM5. Bukan warga negara Tak ingat. 15. So dewasa RM5, kanak-kanak RM2. RM2. Okay. Jom kita main ke museum. Pandai. Mampu ni nak habis satu. Nak habis satu, lambat lah. Bang. Okay. Okey, sekarang kita ada di Pulau Wan Man. Dekat sini nama dia Pulau Wan Man. Itu letaknya masjid Kristian lah. Tercantik masjid di Asia. Masjid kebanggaan
rakyat Terengganu. Okey. Di sini di sebelah masjid ni juga ada TTDI. Apa itu TTDI? Lah Taman Tamadun Islam. TTDI lah, minta maaf, TTI. No, TTDI tu apa? Dan juga ada tarikan baru di sebelah TTI ni. Dah dekat dengan selepas kita masuk kat pintu gerbang tu, dia ada mini zoo dan juga ada ni lah sunnah punya permainan lah, seperti memanah, boleh berkuda, dan juga kita boleh ada di belakang ni ada kita boleh naik cruise untuk apa nama? Tu Sungai Kelantan. Terengganu, Sungai Terengganu. Sungai Kelantan pula. Okey. Tapi tak tahu nama sungai yang sebenarnya tu sungai apa, bukan Sungai Terengganu dia panggil ni. Okey. Okey, hai semua. Okey. Sekarang berada di Kampung Kelemong. Ada kenduri kahwin Abang Ipang. Dia punya anak saudara lah kan, buat di sini. Dia sebab Abang Ipang orang Terengganu, orang kampung ni lah, Kampung Kelemong ni. So dia family pun jemput tu, yang kami main satu family main tu main kenduri lah. Tapi itulah babak tu terang, inilah first time bermain kenduri yang makannya ada meja. Wow, rare lah, memang rare. Kira macam teruja juga sebab tengok masuk dia space tu, kita boleh bagi jadi lagi ramai kan, sebab dia hanya guna kerusi saja. So tak ada meja. Bila tak ada meja ni untunglah sikit kan. Cumanya kita kena pegang lah. Kalau nasi tu panas tu payahlah kan. Tapi kalau nasi tu tak buat panas, okey, tak ada masalah kan. Tapi memang makan pun sedap sebab di sini masih lagi guna kaedah rewang kan, dia pun bergotong royong. Okey. Main apa? Akis main apa ini? Main bola. Main game. Dia apa? Game tu. Game bola. Ketuk. Ni? Okay, Assalamualaikum. Nama grup kami ialah, tak pergi cakap tu. Nama grup kami adalah Blood Brusis. So kami punya tagline. Okay, 1, 2, 3. Blood Brusis. Okay, nama grup kami The Mafia. The Mafia. Kami Scooby-Doo. So 1, 2, 3.
Selesai nak pergi mana? Interview immigration. Interview immigration. Immigration. Okey, Maksud sila tengok. Macam immigration. Ni nak. Oh. Interview immigration. Tak dapat tweet. Okey, Pakcik. Pakcik dah depan Pakcik. Nak pergi mana dekat? Okey, Pakcik. Makeup Pakcik selfie mana? Oh, dahsyat. Oh. Kedai Harry. Kedai Harry. Okey, so Pakcik boleh tengok makeup Pakcik. Oh. Dekat kedai. Mazal. Sudah bagi tahu nak pergi mana makeup ni? Ni dia ada konsep sikit lah ni. Making anu nama dia. Okey, sila tengok. Nak siapa ini? Konsep dia manis lah, manis. Dia untuk pergi majlis keramaian sama Gubernur. Okey, so boleh dah sila. Jangan tengok. Tadi kita bisa ni. Tim legation ni bisa. Mana sih? Memang ada satu. Okey, makeup ni nak pergi mana ni? Ini kan nak pergi Nuri. Okey, bang. Saya lagi suka natural light lah. Dia tak ada. Abang je. Abang ni. Natural light lah. Okey lah. Takut jangan tengok coklat. Makeup ni. Bila burung. Kamu jujur. Bila burung, kamu jujur. Candlelight dinner. Kalau ada lagi sini, tutup ni tak nyala. Oi. Okey, sila tengok. Lagi tak buat macam tu. Ada lain. Yo. Nak pun. Apa? Bakery.
Sup apa? Tanya mana? Apa dia? Sup Thai. Sini. Sup Thai yang dimakan bersama, kita ada Sup Thai bersama makan Thai. bihun, mi tak cenok. Ada nasi yang Ada nasi. Kemudian kita ada nugget, sausage, sausage rice. Family pertama, silakan. Mak dan Mami. Menari tu lagu. Naik je. Mai kelak. Oh, belakang tak nampak yang dulu. Nak betul sikit. Bang mana bang? Bang mana bang? Bang mak mana? Oh. Ai. Lah tak makan. Makanan. Tu. Ai. Oh. Okey, tepuk tangan. Okey. Silakan keluarga Pak Nas. Aku pakai spender. Keluarga ketiga dipersembahkan family Pakcik. Seterusnya, family yang keempat iaitu family Pak John. Awak tu. Ui, apa tu? Ui. Seterusnya, family kelima, family Pakcik. Silakan. No, tu nak ikut. Oi, nama oi.
terakhir. Dipersilakan Emily Azu. Mysterious and spooky. Petite, so get a witch is all Berbalailah kakak tadi. Juaranya baju hitam masuk. Berbalik kakak. Beriak.